Yes, so sekarang kita berada di venue takraw. Sudah berlangsung regu 2 lawan 2. Kita tengok kat sana zon 5. Our zone Sport Science. Okay, so kita bersama player takraw Kasum. Okay, Kasum, abang daripada zon mana bang? Saya zon 12. Satu tim lah. Satu tim. So main untuk regu lah. Dia beregu, saya regu. Okay, so kita nak interview sikit lah. So tadi baru saja menang kan game kan. So apa perasaan menang? Perasaan happy lah kan, sebab satu tim dapat buat yang terbaik. Lepas tu dengan training masing-masing ada komitmen. So apa? Sama juga lah, kita rasa gembira lah. Ni sebab mungkin daripada support kawan-kawan kita yang datang untuk menyokong kita, kita lagi semangat je tu. Okay bang, soalan. So berapa lama dah abang main takraw? Saya kalau ikut kan lama juga, dari waktu darjah 4 lah, sekolah rendah. Cepat dah main lah abang? Saya dari tingkatan 3 yang tu lah, tapi dah lepas tu dah stop lah main kat sekolah tu lah. Okay, so lama dah main takraw. Okay bang, so macam mana abang kata apa seimbangkan kan kerja dengan training untuk takraw tu? Macam mana nak cakap, training ni macam dah start daripada waktu sekolah. So dah balance study dengan sukan. So bila dah habis sekolah pun sama. Jangan jadikan benda tu ni lah, apa macam cakap, alasan lah kalau tak seimbang. So abang pula? Okey, macam saya pula, yelah kakangan kerja pun semua, saya tak adalah nak kata training baru-baru ni, baru nak ada game, kita main dekat taman dah, kita join komuniti taman tu je saja saya suka. Okey, so maksud dia tak ada masalah kan seimbangi kerja dan training. Okey, soalan seterusnya. So apa cabaran utama sukan takraw waktu Kasum ni bang? Cabaran utama kalau tim ni apa ni, nak masa tu lah, masa untuk training sama-sama tu tak ada. Masing-masing ada komitmen kan. So kita build up sama-sama lah. So okey lah, tak ada masalah sangat. Sama lah, lebih kurang lah, kita pun dekat sini main campur-campur ambil-ambil, betul lah. Okey, tak apa. Cabaran dia. Untuk seronok. Okey, so last soalan abang. Harapan tim zon abang untuk takraw Kasum ni bang? Macam tahun lepas kita kalah pusingan kedua. Tahun ni dua-dua masuk separuh tu, kira alhamdulillah lah. Target masuk kotak tu kan. Teruskan untuk ni final esok. Sama jugalah macam tahun lepas kita first, untuk rega pun dah out dah macam tu. Tapi kali ni mungkin ada sinar kot betul. Betul lah, okey. So kembali dengan lebih semangat. So saya pun mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya untuk tim zon abang semifinal dan juga champion Kasum. Okay, tahniah abang. Alright. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, untuk hari ni saya nak menginterview abang lah kan. Panjang abang dah mengacari banyak perlawanan-perlawanan sahabat takraw ni. So pertama sekali saya nak tahu apakah nama penuh abang dan juga pekerjaan currently abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidi Barsyad. Saya bekerja sebagai personal driver. Yang pengadil ni kita kerja sambilan lah. Okay, baik. Sebabkan kami pun sedia maklum yang abang ni bukanlah orang kata tidak asing dengan orang kata jadi pengadil dalam acara banyak lah kan, bola sepak, takraw, betul tak? Okay, jadi soalan pertama saya, dalam event Kasum sepak takraw ni sendiri, apakah peranan abang di dalam event ni? Peranan saya sebagai pengadil lah. Pegawai yang mengadili sesebuah pertandingan sepak takraw. Itulah. Okay, yang kedua soalan, apakah cabaran paling besar sepanjang event ni berlangsung yang abang hadapi? Cabaran paling besar, kebanyakan staff-staff yang bermain kat sini, diorang tak tahu undang-undang dan rule terkini sepak takraw. Jadi tugas kita sebagai pengadil lah untuk sebelum perlawanan kita bagi tahu kepada mereka law semua, supaya diorang senang lah faham berkaitan sepak takraw ni. Baik. Dan seterusnya ialah macam mana sebagai seorang pengadil abang nak mengadili perlawanan ni dan nak memastikan
game tu berjalan dengan lancar? Untuk mengadili, dia sebenarnya tak mudah pun, tak susah pun jadi pengadil ni. Kita mengikut undang-undang terkini dan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh istaf atau unstaff, dah cukup. Dan pemain mesti mengikut keputusan mengadil, ialah kerana keputusan mengadil ialah muktamad. Baik, jelas sekali. Dan terakhir sebelum kita berakhir, nak tanya abang macam mana abang kata untuk memastikan event ni menunjukkan berjaya lah. Macam mana bagi abang merasakan event ni berjaya? Bagi saya lah, untuk menjayakan satu event, disiplin amat penting. Disiplin pemain, disiplin penganjur, disiplin dan semualah. Contoh macam datang awal, ikut apa yang penganjur telah tetapkan semua. InsyaAllah kalau kita ikut semua, game akan berjalan dengan lancar. Baik, okay, itu sahaja soalan daripada kami. So saya sendiri dan juga tim saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada abang kerana sudi bersama saya petang ni. Dan saya nak ucapkan good luck lah pada abang pada esok hari untuk perlawanan final. Baik, terima kasih abang. Welcome to the interview. I am Nobenika Pinalus. So this is for our interviewee for the fans. Okay, selamat petang Kak. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kita orang. Akak nama siapa? Iza. Akak datang sini sebagai apa ya? Supporter suami. Seperti suami. Akak dari mana? Dari Pantai Dalam. Akak dah lama terlibat dalam takraw ke baru je? Baru je. Baru je. So akak datang sini sebab husband lah Ya, support husband. Okay, alright. So first question, apa yang membuatkan anda datang menonton kejohanan takraw hari ini? Sebab support husband lah. Support husband. Okay, soalan nombor 2 akak pernah menonton sepak takraw sebelum ni? And apa yang akak paling suka tentang sukan ini? Sebab support husband satu, dengan kawan-kawan. Kita nak tengok lah dia boleh pergi ke semifinal ataupun tidak. Okay, sukan ni apa yang kakak suka tentang sukan takraw ni? Dia menggalakkan macam kalau bawa anak-anak support lah. Kalau dia suka, dia boleh join macam tu dengan kawan-kawan kat sekolah ke. Okay, soalan ketiga, adakah anda mempunyai pasukan atau pemain kegemaran dalam pertandingan ini? Setakat ni suami dengan tim kawan je lah. Tak ada. Okay, fourth question. Pada pendapat kakak, bagaimana acara ini boleh membantu membina semangat komuniti dalam kalangan staf? Kalau lebih baik menggalakkan lah, sebab orang ramai boleh join sekali kan. Tambah kalau macam bukan setakat staf je, orang-orang lain, orang-orang luar ke, satu komuniti lah. Okay, last question Kak. Apakah maksud semangat kesukanan sebagai kakak sebagai penonton kejohanan takraw ni? Kalau macam sukan tu macam mana nak cakap pengembangan atlet-atlet kita boleh tahulah, macam takraw ke futsal, macam-macam game lah kan. Tu lah. So itu je dari kakak? Ya. Okay, itu saja dari kita orang. Sekian dan terima kasih.